Saya dah tak tahu nak buat apa lagi guys. Saya dah give up. Saya dah rasa nak mengalah. Saya dah tak mampu lagi. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi untuk menonton video ni. Saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada yang menonton, yang sudi untuk support Faiz cerita. Tak kisahlah kakak ke, abang ke, makcik ke, pakcik ke, adik-adik ke. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menyokong. Walaupun video-video yang saya usahakan, yang saya buat taklah sempurna, taklah begitu bagus, tidaklah begitu baik. Banyak kelemahan, kesilapan. Saya minta maaf banyak-banyak di atas segala kelemahan, kesilapan dalam video-video yang saya usahakan. Pada masa yang sama guys, saya nak minta maaf juga pada yang kurang selesa dengan video-video yang saya buat. Ada yang unfollow, ada yang memberi komen, memberitahu konten yang saya buat adalah konten yang bodoh, konten yang macam bohong, buat cerita, reka cerita. Kat sini saya nak bagi tahu sekali lagi, cerita-cerita seram yang saya buat memang berdasarkan kisah benar daripada pengalaman seseorang. Di mana kalau kisah dia tu dia membohongi saya, maka cerita yang saya sampaikan tu pun bohong lah. Tapi apa-apa pun cerita-cerita yang saya sharekan, kisah-kisah seram yang saya sampaikan, saya menekankan cerita tu hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga selebihnya boleh dianggap hiburan. Saya minta maaf, saya tahu video-video saya memang dikategorikan sebagai video yang bodoh, video yang video yang banyak kelemahan. Saya tahu tak macam konten-konten kreator cerita seram yang lain. Sebab tu saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi support walaupun video saya teruk, dan nak minta maaf pada yang kurang selesa dengan video yang saya usahakan. Tapi berkenaan dengan pengisian yang saya sampaikan tu, saya tak boleh nak sahkan cerita tu betul-betul real guys. Dimana kalau ada orang sampaikan, saya kongsikan. Kalau dia betul, betul lah. Kalau tak betul, tak betul. Apa pun guys, konten tu hanyalah sekadar untuk berkongsi, dan selebihnya korang boleh anggap sebagai hiburan semata-mata. Kalau ada yang tak suka, rasa marah ke, rasa benci ke, saya faham guys. Tak apa. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi dan saya minta maaf.